glowing lah. Apa rahsia? Tak adalah. Ada produk baru lah BE kita ambil. Nama dia Livco. Tentu saya ambil sebab nak kolesterol lah. Sebab saya takut tak pernah kolesterol saya naik sampai 6.3 tau. Paling tinggi 5.7. Dulu-dulu sebab kita rasa makanan JB sedap lah, makan Johor kan. Macam-macam makan time lunch. Lepas tu tak sedar diri tu kolesterol tinggi. Tiba-tiba cek sebelum masa bulan puasa tu 6.3. So macam terkejut lah. Takut lah tak nak makan buat kolesterol. Lepas tu tahu diri sendiri takkan exercise sebab balik jam 5 dah nak pengsan dah, nak urus budak-budak lagi, nak masak lagi, buka kan. Tak apalah kita ambil Livco lagi. Time tu Livco baru nak launch kan, kita pun ambil lah sebotol. Lepas tu sebotol ada 30 kapsul, makan 2 biji setiap malam, dah habis dah 15 hari kan. 15 hari habis tu besoknya saya terus ambil darah balik. Ambil darah balik, saya ingatkan macam alah turun 6 je kot. Baru 2 minggu ambil, tiba-tiba 5.3 turun. Daripada 6.3, banyak lah. 10. So macam, alamak best gila ni, memang tak nak stop ambil lah. Lepas tu tak sedar yang sebenarnya badan dah malam tidur lena.